Dan tuan-tuan, tanpa sedar, orang yang hidup dalam toxic environment, toxic relationship, narsistik punya keadaan ni tuan-tuan, dia akan makin hari makin rasa useless. Dia akan blame diri dia, dia rasa dia teruk, sebab memang tugas nars ni salah satunya adalah menekan dan downgrade orang. Nanti tuan-tuan akan mula faham maksud saya apa bila tuan-tuan nampak ciri-ciri orang narsistik. Apakah kategori-kategori orang yang narsistik? Untuk tuan-tuan lebih faham tentang konsep narsistik ni adalah macam ni. Orang narsistik ni adalah orang yang ada masalah hati. Ni kita cerita pasal trait ni. Ada masalah hati. Kenapa? Sebab salah satu trait terbesar narsistik adalah merasa diri superior. Dia rasa dia ni, ayat mudah dia terpaling, tuan-tuan. Dia terpaling suruhanjaya tenaga, dia terpaling. Dia terpaling HR, terpaling admin, dia terpaling finance, dia terpaling, semua terpaling lah. Tu. So, dia punya masalah terpaling. Tuan-tuan, terpaling punya sifat ni datang daripada mana? Terpaling punya sifat dia datang daripada penyakit hati yang terbesar. Hati ni tuan-tuan, dia ada banyak penyakit. Dia ada penyakit dendam, dia ada penyakit dengki, dan penyakit paling besar dalam hati ni tuan-tuan, dalam ilmu tasawuf dipanggil penyakit riak. Kita rasa kita lebih baik daripada orang lain. Kita rasa kita lebih special daripada orang lain. Kita rasa kita lebih ada privilege daripada orang lain. Ini penyakit hati. Dan penyakit hati, kata Nabi SAW, kalau ada sezarah pun, sekecil atom pun, subatom pun, proton, elektron ke apa, dia tetap haram masuk syurga. Kerana syurga tidak boleh dimasuki oleh orang yang ada penyakit hati, iaitu riak, sombong, ujub, takabur.